Apakah maksud biar mati anak jangan mati adat? Peribahasa ini kelihatan janggal pada zaman sekarang kerana telah disalah tafsir oleh orang Melayu sendiri. Ada yang mengatakan peribahasa ini tidak masuk akal dan menggambarkan kekejaman kepada zuriat. Rela anak sendiri dibiarkan mati daripada terkuburnya adat. Maksud peribahasa ini tidak boleh diambil secara harfiah atau literal kerana capaian maksud peribahasa ini amat mendalam. Peribahasa ini dapat dirungkaikan dengan menjelaskan struktur masyarakat Melayu yang mementingkan kepentingan ramai berbanding kepentingan diri sendiri. Menerusi peribahasa ini, banyak lapisan makna dapat dikupas. Pertama, anak itu diertikan sebagai kepentingan diri sendiri kerana seseorang itu selalunya hanya mementingkan anak-anak sendiri. Adat pula diertikan sebagai masyarakat atau kepentingan semua ahli dalam lingkungan budaya. Dengan pengertian sedemikian, peribahasa ini memberi maksud tinggalkan sifat mementingkan diri sendiri dan utamakan kepentingan masyarakat.